Hai, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Selamat datang ke Kerusi Biru, tempat untuk kita berbincang tentang politik dan semestinya tentang perjuangan parti. Seperti biasa, saya Fatin Emelina dan hari ini saya adalah hos yang keseorangan. Tapi saya ditemani oleh seorang panel yang cukup terkenal. Siapa dia? Siapa ke dia? Mari kita tengok siapa dia. Okey, Dr. Mazli Malik, iaitu pengarah Biro Antarabangsa Keadilan. Apa khabar, Doktor? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, Doktor, mungkin Doktor boleh ceritakanlah sedikit tentang diri Doktor sebelum kita berbincang lagi dengan lebih lanjut. Silakan. Okey, terima kasih Fatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mazli Malik. Sekarang ini menjadi pengarah Biro Hubungan Antarabangsa Parti Keadilan Rakyat. Dan juga dalam waktu yang sama, saya merupakan pengerusi kepada IAS Malaysia, badan pemikir ataupun think tank di bawah Yang Berhormat Perdana Menteri sendiri berhubung isu-isu umat Islam global. Okey, baik Doktor. Okey, untuk pengetahuan semua, hari ini topik kita adalah diplomasi keadilan, suara nurani Malaysia. Tadi Dr. Mazli ada sebut beliau adalah pengarah Biro Antarabangsa Keadilan, yang saya kira antara biro yang cukup signifikan dan juga cukup terkenal lah dalam Parti Keadilan Rakyat ni. Jadi mungkin Doktor boleh cerita sikit apa sebenarnya misi Biro Antarabangsa Keadilan ni? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Fatin, kalau kita lihat Biro Hubungan Antarabangsa, namanya pun Hubungan Antarabangsa, dia merupakan kita kata penghubung di antara parti kita, Parti Keadilan Rakyat dengan pihak luar lah. Sama ada pihak parti politik lain, pihak NGO, pihak individu-individu ataupun kerajaan-kerajaan luar. Di samping itu kita juga menjadi sebagai sumber untuk kita katakan ahli parti mengetahui perkembangan terkini. Di samping kini kita menjadi kerajaan, kita menjadi salah satu badan atau salah satu ruang untuk kita menyokong dasar-dasar kerajaan berhubung isu-isu antarabangsa. Dan kalau kita lihat semenjak awal penubuhan parti sendiri, dengan susuk Yang Berhormat Perdana Menteri, di kalangan dunia Islam, di kalangan dunia Selatan dan juga boleh kita kata sejagat itu agak terkenal. Jadi parti kita sentiasa menjadi perhatian pihak luar. Jadi banyak pihak, banyak badan, banyak institusi, banyak individu, pemimpin yang sentiasa berhubung dengan kita. Maka ini merupakan tugas Biro Antarabangsa. Itulah pentingnya tugas Biro Antarabangsa. Sebab ialah macam kita tahu, Parti Keadilan Rakyat adalah, dan Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah satu simbolik. Dia cukup terkenal dengan hubungan diplomatik yang baik dengan negara lain, dan sebelum kita jadi kerajaan pun Datuk Seri Anwar Ibrahim memang ada hubungan yang baik dengan negara-negara luar, pemimpin-pemimpin negara luar, yang saya rasa kualiti tu belum tentu ada dekat pemimpin-pemimpin politik yang lain. Okey, baiklah, kita terus ke topik utama kita pada hari ini. Macam isu berkaitan Pakistan dan juga Afghanistan. Tiap minggu kita tengok berita dunia tentang Gaza, tentang Pakistan, Afghanistan, tapi nama Malaysia tetap naik bila PMX ada bersuara. Dalam dunia yang makin keliru ni, Malaysia masih pilih untuk berpihak kepada nurani. Okay, baru-baru ni Dr. Mazli ada keluarkan kenyataan media menyokong seruan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar ke atas Pakistan dan Afghanistan, dengan statement menyeru agar kedua-dua negara mengelakkan konflik ketenteraan dan memilih keamanan berkekalan. Tapi ramai yang tanya, bila PMX seru pemimpin Pakistan dan Afghanistan untuk bersatu, adakah itu hanya simbolik atau ada strategi besar di sebalik tindakan itu? Jadi kalau kita lihat ialah dalam dunia kini, kita melihat apa yang berlaku itu daripada pelbagai sudut pandang. Pertama sekali dari sudut geopolitik, kedua dari sudut dunia multipolar, dan ketiga kita sebagai negara umat Islam melihat dari sudut ummah itu. Dari sudut geopolitik, ya, apa yang berlaku sama ada di rantau tersebut, rantau berdekatan Asia Barat, mungkin kita rasakan bahawa kita agak jauh daripada kita panggilkan tempat konflik area. Kita kata apa kena mengena, tak signifikan, itu satu pandangan yang agak kurang cermat. Kerana kalau kita lihat, bagi negara-negara yang bergolak, berkonflik, mereka lagi sukar untuk menerima
pandangan pihak-pihak yang terlibat dalam geopolitik. Tetapi mereka lebih mudah untuk menerima pandangan, nasihat, bantuan mereka yang jauh daripada kawasan serantau mereka, kerana pihak ini tidak mempunyai interest ataupun kepentingan di situ. Mungkin ada juga yang jauh tapi kepentingan, contoh macam Amerika kan, China dan sebagainya. Tapi bagi negara Malaysia yang agak jauh dari segi geografinya daripada konflik area, bila kita terlibat, itu lebih menunjukkan keikhlasan kita lah. Kita berpegang di atas paksi kemanusiaan, keadilan, keamanan sejagat dan sebagainya. Apatah lagi bila susuk tubuh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita, dia lebih kepada dia, brand name dia, dan bukan Malaysia sangat. Kalau kita lihat sebelum ni ada beberapa Perdana Menteri yang lain yang mungkin tidak dirujuk oleh pemimpin antarabangsa, tapi dia dirujuk. Yalah, kalau sebelum dia yang nampak pemimpin yang agak dirujuk juga oleh negara-negara luar, macam mantan bos dia lah kan, agak terkenal ke. Tapi tak semua Perdana Menteri kita menjadi rujukan. Tapi istimewanya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim ini, kata-katanya mempunyai nilai. Itu dari segi geopolitik. Dari segi kuasa multipolar pula, kuasa multipolar di dunia ini, kita tidak mahu lagi kita didominasi oleh kuasa hegemoni unipolar, Amerika satu waktu dulu, ataupun bipolar kan. Dulu ada blok timur, blok barat kan. Kini setelah sekian lama Amerika bersendirian menjadi kuasa unipolar, kini telah wujud kuasa multipolar lah. Dengan adanya China, kita tidak mahu lagi wujud bipolar, China lawan Amerika. Kita ingin wujudkan aktor-aktor lain. Adanya aktor selatan, dunia selatan, adanya ASEAN, adanya kawasan Amerika Latin, Afrika dan juga Europe dari satu sudut. Dan kita mahu setiap pihak ini mainkan peranannya. Jadi di sudut inilah kita lihat bagaimana perlunya kuasa multipolar ni menunjukkan mereka punya pengaruh. Sebab itu kita lihat kenapa bila kita menjadi pengerusi ASEAN itu, agak signifikan peranan kita dalam dunia. Bukan sekadar dari segi trade ataupun hubungan dagang, ekonomi semata-mata, tetapi juga mempengaruhi apa yang berlaku di dunia lain. Isu Gaza contohnya, kita turut bersuara dan sebagainya. Dan yang ketiga dari lensa ummah, sebagai negara umat Islam, dan mahu ataupun tidak mahu, umat Islam itu sentiasa perlukan kepada satu pemimpin yang menjadi lambang, menjadi mereka punya guidance. Dan di waktu ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim, walaupun kita Malaysia negara yang kecil, mungkin separuh nampak tidak signifikan, jauh daripada konflik area, tetapi beliau dilihat oleh banyak negara-negara Islam sebagai satu ikon, sebagai pemimpin yang mereka boleh dengar cakapnya, mereka boleh lihat kepadanya. Dan ialah seperti mana saya sebutkan tadi, sebagai pengurusi IIS, kami sendiri terlibat dengan negara-negara umat Islam dan juga komuniti Islam Muslim di negara yang majoriti bukan Islam. Memang Datuk Seri Anwar di waktu ini memang dipandang tinggi, dan kata-katanya dilihat sebagai satu visi bagi mereka, dan beliau dilihat sebagai pemimpin yang boleh menyatukan. Sebab tu kalau ada orang yang macam mempersendakan, macam ada yang memandang remeh, kata alah ni Perdana Menteri telefon lah dan sebagainya, dia beza. Telefon seorang bernama Mazli Malik dengan telefonnya seorang bernama Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada pemimpin dunia yang lain, kesannya berbeza, magnitude berbeza. Apatah lagi kalau mungkin kita ada pemimpin hatta di negara Islam, contohnya, kita sekadar contohlah, sama ada pemimpin daripada, kita katakan, Indonesia kah, ataupun daripada Singapore, Bangladesh kah, ataupun daripada negara Afrika, bila mereka buat panggilan telefon kepada pemimpin-pemimpin negara lain yang mungkin memerlukan guidance mereka, itu tidak sama. Dan saya kan pernah ada pengalaman jadi menteri. Jadi waktu itu saya lihat bagaimana Perdana Menteri di kala itu pun menjadi tempat untuk sesetengah
pemimpin dapatkan pandangan. Ketika kami dalam meeting kabinet, tiba-tiba datang telefon daripada negara sekian, dan beliau memberikan panduan. Ada sekali tu dia buka phone yang dia buat voice, apa dia panggil, voice note. Tak, bukan, dia buka speaker. Speaker. Jadi kami di dalam kabinet dengarlah dengar. perbualan. Dan apatah lagi bagi figura seperti Datuk Seri Anwar. Dan kita tahu kadang dalam, bukan setakat meeting kabinet, dalam acara beliau dihubungi, dalam mesyuarat MPP pun kadang-kadang beliau dihubungi oleh pihak luar yang inginkan sudut pandang beliau. Jadi berhubung kes Afghanistan dan juga Pakistan, kenapa kami buat kenyataan menyokong itu, kerana selepas Datuk Seri Anwar berhubung dengan kedua-dua pemimpin, bukan sekadar mereka mengambil pandangan beliau dan memberikan reaksi positif, balas positif, media, sama ada media di Pakistan ataupun media di Afghanistan, yang mana kami alhamdulillah berpeluang untuk mengikuti sama ada media itu dalam bahasa Urdu ataupun di dalam bahasa Parsi Afghanistan. Kita mempunyai rangkaian dan pihak-pihak yang boleh berikan kita maklumat tersebut. Kita lihat memang begitu positif. Dan bagi kedua-dua pemimpin pun, dan ini disaksikan oleh rakyat mereka, mereka menjadikan sudut pandang Datuk Seri Anwar itu, PM kita, sebagai satu panduan bagi mereka. Walaupun yang terlibat begitu aktif untuk mendamaikan kedua pihak ni ialah Qatar dan juga Turki, kan? Tetapi bila rakyatnya dan bila pemimpinnya, mereka lebih merujuk dan lebih memetik nama PM Malaysia. Walaupun PM kita tak adalah berada kat Qatar waktu tu, dan 25 bulan ni mereka akan berkumpul di Turki, kerana kita sibuk dengan ASEAN. Tetapi di pihak rakyat mereka, kedua buah negara, di pihak pemimpin mereka, mereka lihat, Datuk Seri Anwar lah yang seperti ini. Jadi sebab tu kita berani bagi pihak keadilan hubungan antarabangsa, kita keluarkan. Sebab takkanlah di luar begitu dipandang tinggi, tiba-tiba kita sebagai parti yang beliau adalah presiden tak melakukan suatu dukungan. Apatah lagi media di Malaysia lah. Jadi saya macam agak terkesan sikit bila ada pihak yang macam memperlekehkan usaha PM tu sendiri. Okey doktor, saya cukup seronok dengar cerita doktor. Memang agak tak sangka pengaruh Datuk Seri Anwar Ibrahim sejauh itu. Jadi doktor, bila doktor cakap tadi dia boleh mendamaikan, and saya rasa fungsi dia dalam hubungan antarabangsa ni lebih kepada mediator. Tapi mungkin ada setengah pihak melihat bila Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi seorang mediator, adakah itu menandakan yang beliau ni adalah seorang yang cukup, orang kata, terlalu berlembut atau lemah dalam hubungan antarabangsa dengan negara lain berbanding dengan pemimpin-pemimpin yang cukup keras? What do you think? Kalau namanya mediator itu dia kena ada seninya. Dia kena ada kita panggilkan karakter, dan juga dia kena ada dia punya karismatiknya. Seorang yang menjadi mediator, dia tidak boleh bersikap seperti Trump. Trump bersikap keras. Bukan keras, dia macam tak betul. Tak betul. Kan itulah hakikatnya kan. Dia kena seorang yang sober, seorang yang dilihat rasional, dan orang boleh lihat, boleh terima dia punya pandangan. Trump kalau tak kena Amerika kuat bagi senjata dan sebagainya, tak ada orang nak dengar cakap dia. Kalau tak kena ekonomi Amerika kuat, orang pun tak dari nak kasi dia jadi mediator kan, contohnya. Tapi berbeza dengan PM kita, karismatik beliau itu, saya tak nampak timbul isu berlembut dan sebagainya. Tak, memang karismatik, rasional, dan juga penerimaan daripada pihak-pihak yang lain tu. Kalau katakanlah seorang itu karismatik tetapi tak diterima, tak jadi juga. Seorang itu kita katakan rasional tapi tidak diterima, tak jadi juga. Keistimewaan PMX ni dia diterima. Sebab tu kalau kita pergi ke mana-mana, hatta kita pergi ke Europe, saya pergi ke China bertemu dengan sama ada umat Islam dan sebagainya, bila mereka
bincang isu dan sebagainya, mereka lebih rujuk kata harapan kami supaya Datuk Seri Anwar gitu, harapan kami Anwar Ibrahim gitu. Dan malah saya ingat awal-awal dulu ketika kita pergi ke Iran, saya sempat bertemu dengan wakil kepada rahabah mereka, sempat berjumpa dengan menteri-menteri mereka. Mereka lihat, dia looking up at him, mereka lihat pandang tinggi. Dan malah untuk masa depan dunia multipolar ini, mereka lihat umat Islam perlu ada visi dan perlu tahu ke arah mana mereka nak bawa tamadun akan datang ini. Dan bagi mereka, mereka lihat pada Datuk Seri Anwar. Sebab itu buku madaninya diterjemahkan ke bahasa Parsi, yang digunakan, dirujuk bukan hanya oleh Iran tetapi oleh penutur-penutur Parsi yang lain lah. Oh ya. Macam Tajikistan, macam Afghanistan dan beberapa negara yang lain. Dan buku Madani dan juga buku Asian Renaissance telah diterjemahkan ke bahasa Urdu dan juga menjadi rujukan kepada Pakistan sebagai contoh, dan sebahagian masyarakat di Afghanistan dan juga di India. Kerana di India juga penutur Urdunya agak ramai. Jadi untuk memandang remeh, untuk macam memperlekehkan, saya agak macam pelik dan juga macam kesian lah kepada mereka yang nampak seperti itu. Dan kadang yang kalau politician tak apa, kadang ada akademik pun yang terlibat macam itu juga. Yep. Dia kata ini hanya show off kepada rakyat lagi ni. Dia tak perlu show off gitu. Kalau dia nak kepada rakyat, cukuplah belanjawan kita ni telah menyenyapkan pihak pembangkang selama beberapa hari yang gagal mengemukakan belanjawan alternatif. Dan belanjawan sebenarnya lagi dekat di hati rakyat. Dan kalau dia tak perlu nak show off menjadi mediator kepada konflik antarabangsa pun, dengan belanjawan saja pun dia dah boleh memikat hati rakyat. Kan, dengan Budi 95 dan dengan Sarah dan sebagainya. Tetapi apa yang dilakukan oleh PMX ni lebih kepada itulah diri beliau. Dan itulah apa yang ummah harapkan daripada beliau. Mungkin dari sudut pandang ummah, apa yang PMX cuba buat ni adalah menyatukan. Orang kata kiranya macam fardu kifayah ya doktor. Macam kita punya tanggungjawab sebagai seorang Islam untuk menyatukan saudara-mara kita, saudara-saudara se-Islam kita yang bertelagah. Tadi doktor ada cakap tentang kuasa-kuasa multipolar dan juga bipolar. Mungkin doktor boleh jelaskan tak kedudukan Malaysia dalam kuasa multipolar ni macam mana? Adakah kita satu blok dalam Asia Tenggara ke, ataupun dalam satu BRICS atau gerakan BRICS? Macam mana doktor? Okey. Pertama sekali kita pengerusi ASEAN. Itu yang paling signifikan lah. Dan kita lihat ASEAN pada hari ini agak berbeza dengan ASEAN sebelum-sebelum ini. Kalau ASEAN yang selama ini dipandang, ialah kalau bagi pihak barat dan sebagainya, mereka sentiasa memandang lekeh. Dia kata ASEAN ni hanya kelab sokan dan sebagainya. Tetapi pada hari ini kita telah buktikan bahawa walaupun ASEAN ini terdiri pada negara yang bertutur dengan bahasa yang berbeza. Kan kita Thailand, Filipina, Laos, Myanmar dan sebagainya mempunyai kita katakan agama yang berbeza, mempunyai latar politik yang berbeza, dan juga kita katakan pautan terhadap hegemoni yang berbeza. Tetapi ASEAN yang wujud pada hari ini boleh disatukan pertamanya di atas dasar ekonomi. Dan itu merupakan antara fokus ataupun tumpuan PMX sendiri menjadi pengurusi ASEAN. Yang keduanya, kita boleh bawa ASEAN kepada keselamatan serantau, keamanan serantau. Kita lihat bagaimana beliau menjadi mediator di antara Thailand dengan Cambodia, dan juga beberapa isu dalaman negara-negara lain yang mereka mengambil kira pandangan PMX sendiri sebagai pengurusi ASEAN. Dan kejayaan kita membawa masuk Timor Leste. Timor Leste pada bulan ni diterima menjadi ahli ASEAN. Dan juga lebih penting pada itu, dari segi satu ruang yang kita rasakan seolah-olah macam ruang terlarang tetapi saling memahami, ruang politik itu sendiri dalam ASEAN yang pada hari ini menjadi satu perbincangan di dalam ASEAN. Itu satu sudut, kan.
sudut yang lain, dari sudut OIC. Oh, I see. Kan, OIC. Walaupun kita tahu ada abang besarnya kat situ, ada pemain-pemain player-player yang lebih besar, tetapi apabila PMX melontarkan pandangannya, PMX menjadi PM saja, dia diundang oleh pemain-pemain utama ni, oleh abang-abang besar yang ada. Dan pandangannya tidak dipandang remeh. Walaupun baru ni ada orang kata, dia tak dijemput ke dekat Sharm Sheikh, dia waktu perbincangan tentang Palestin. Iyalah, memanglah tak dijemput sebab dia orang tu semua kena scam dengan Trump. Itulah hakikatnya. Permainan politik Trump. Dan kita pun bila kita menerima ceasefire ataupun gencatan senjata itu, kita bersyarat. Kita tak terima 100% yang Trump mahukan. Dan kita tidak terima syarat banyak yang negara-negara Arab, negara umat Islam yang terima. Banyak yang mereka menggadaikan prinsip. Jadi bagi Malaysia, di atas dasarnya kita ada prinsip kita, maka bagi negara seperti Mesir, Saudi, UAE, Qatar, mereka tahu ini pendirian Malaysia, ini pendirian PMX yang beliau jitu. Dan kalau kita lihat Malaysia ni pun, kita pernah lakukan perkara yang sama zaman apartheid Afrika Selatan. Kita berkeras, kita tidak kompromi, kita tidak tolak ansur seperti mana ada negara lain tolak ansur, dan akhirnya sehinggalah apartheid terhapus di Afrika Selatan dan mereka kenang Malaysia sampai hari ini. Jadi insya-Allah ada Palestin pun saya rasa semakin hampir untuk kemerdekaan, walaupun kita lihat dengan pelbagai bencana, pelbagai calamity yang mereka terima. Satu hari nanti insya-Allah bila mereka merdeka, mereka akan lihat Malaysia itu sebagai antara peranan penting, dan Datuk Seri Anwar antara mereka yang namanya terukir sebahagian daripada perjuangan kemerdekaan Palestin sendiri. Bila Doktor, so Malaysia memainkan peranan penting dalam... Boring Fatin? Saya panjang tak saya kat? Tak boring Doktor, memang terbaik ulasan Doktor. Okey, bila bercakap tentang Palestin tadi kan, kita nak ulas baliklah tentang isu yang cukup mendapat perhatian dunia, iaitu isu Palestin dan juga gencatan senjata. Sekarang ada pula berita kata Trump nak serang Hamas bila dia naik balik. Kononnya sebab Hamas langgar gencatan senjata. Tapi adakah Doktor rasa sebenarnya dunia tahu je siapa yang melanggar gencatan senjata terlebih dulu? Ya. Sehingga detik ini ada 80 pelanggaran gencatan senjata oleh pihak Israel. Dan mereka hanya gunakan isu yang mereka punya bulldozer diletupkan itu, dia kata Hamas, dan terbukti itu kerja mereka sendiri. Kan, itu kerja golongan settlers yang masuk, dia langgar jerangkap bom yang dibubuh oleh tentera mereka sendiri. Dan kita lihat Trump sendiri pun berubah-ubah pandangannya 2-3 kali. Betul. Jadi yang Fatin sebutkan tadi, sebelum dia ucapkan yang sebelum, bila dia diberitahu bahawa itu Israel punya kerja sendiri, dia kata I didn't know about it kan. Dan sebelum tu dia puji Hamas beberapa jam sebelumnya. Jadi Trump ni seorang yang tidak kita kata dia gangho, tetapi pandangannya dia tidak konsisten. Faham? Okey, Doktor. Masa ramai negara diam, negara Malaysia terus bersuara. Sebenarnya Doktor rasa bila kita terus bersuara ni ada impak dan kesan buruk tak terhadap negara kita? Pertamanya kita lihat bahawa kita bersuara itu mempunyai asas. Asasnya kita keadilan, hak asasi manusia, keamanan sejagat, dan ini semua selari dengan undang-undang antarabangsa. Selari dengan mana-mana piagam antarabangsa, dan bukanlah sesuatu yang baru. Kita bukan kita tidak berdiam tu kerana kita suruh jajah sana jajah sini. Kita melalui PMX, kita bersuara kerana kita menentang penjajahan. Kita menentang kezaliman. Dan selalu diulangi oleh PMX sendiri, dia kata hanya orang yang pernah merasa dirinya dizalimi akan begitu bencikan kezaliman dan begitu inginkan keadilan. Sebab tu bila ada yang mengatakan dia berpura-pura, dia berlakon dan sebagainya, ni orang dah masuk dihumban 2 kali ke dalam tahanan. Orang yang dipukul, orang yang dimalukan. Jadi apabila isu-isu berkaitan dengan keadilan, dengan kezaliman, dia begitu sensitif. Dan ini yang sepatutnya ada pada setiap rakyat Malaysia. Kan? Kita perlu sensitif. Ada orang kata,
nanti datang mudarat pada Malaysia. Dulu kita bersikap lagi radikal. Kalau kita ingat tahun 90-an, kita cabar Australia, kita cabar UK, kan? Di waktu apartheid, kita lawan dengan rejim apartheid. Di kala rejim apartheid itu didokong oleh beberapa kuasa-kuasa besar yang lain. Dan pelbagai perkara-perkara pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran nilai kemanusiaan itu kita lawan. Waktu Bosnia dan sebagainya. Adakah kesan dan sebagainya? Saya kira dunia begitu matang untuk bezakan yang mana isu ekonomi, yang mana isu politik, mana isu kemanusiaan. Tetapi tak dinafikanlah, mungkin ada harga yang terpaksa dibayar di situ. Tapi yalah, kita hidup ni bukan hanya untuk memuaskan hati, memuaskan hati kita semata-mata. Tapi kalau kita lihat, PMX sentiasa tekankan ekonomi. Malah ketika dengan negara-negara dunia ketiga, negara umat Islam, beliau sentiasa tekankan, dia kata kita kena kuat ekonomi. Kalau kita tak kuat ekonomi, orang akan pandang rendah dekat kita. Kita nak bersuara pun tak boleh. Kerana kita tidak ada kekuatan. Orang nampak kita pun tidak ke mana. Kan? Jadi sebab itu, sama ada berada dalam ASEAN, berada dalam OIC, ataupun tadi Fatin sebutkan BRICS. BRICS kita bukan pemain besar, kita pun bukan antara pengasasnya, tapi kita akan diterima untuk menjadi sebahagian daripada ahli BRICS. Itu juga antara kita panggilkan gabungan kuasa multipolar yang perlu ada untuk mengimbangi hegemoni unipolar yang sebelum ini didominasi oleh Amerika. Faham Doktor? Kalau ada kesannya pun daripada sokongan Malaysia kepada Palestin pun mungkin hanya minimal gitu. Kita masih boleh bergerak. Sejak zaman dulu pun kita dah berani bersuara. Sekarang ni saya sebutkan ada kuasa multipolar, Fatin, yang pertama. Dan keduanya, kita ada alternatif. China itu sebenarnya bagus kewujudannya sebagai satu kuasa ekonomi. Dia boleh menjadi alternatif kepada Amerika. Tetapi kita pun tak maulah macam China ni rasa dia besar sangat. Dia besar sangat. Jadi kita kena seimbangkan, sebab tu kita diversify. Dalam ASEAN sendiri kita kena jaga. Kita lihat negara selatan, South-South cooperation itu perlu dijaga, dan juga negara-negara ekonomi lain yang baru muncul. Sebab tu Malaysia jaga hubungan dengan Russia. Mereka jaga Malaysia jaga hubungannya dengan Japan. Malaysia jaga hubungan dengan Korea. Malaysia jaga hubungan hatta dengan India. Kan? Kenapa? Kerana kita nak tunjukkan bahawa kita tidak bergantung kepada satu kuasa semata-mata. Inilah kelemahan yang kita lihat kebanyakan negara-negara yang kita katakan sentiasa menjadi puppet ataupun menjadi tunggangan pihak barat. Mereka terlalu bergantung kepada satu kuasa saja dan tidak mempunyai kad-kad yang berbeza. Okay, Doktor, bila bercakap tentang puppet, ada setengah negara tadi. Mungkin Doktor boleh tak cerita sedikit? Sebenarnya kalau negara jiran kita, Indonesia, diorang punya hala tuju ni sebenarnya ke mana? Sebab nampak dengan Israel ada hubungan diplomatik. Dengan Trump pun baik. So macam Doktor mungkin boleh cerita sikit, sebab saya pun nak tahu pasal benda tu. Kalau kita lihat sebelum berlakunya Tufanul Aqsa ataupun 7 Oktober yang tu, terdapat beberapa buah negara Arab dan negara Islam yang begitu serius ingin melakukan proses neutralisasi, iaitu mengiktiraf negara Israel. Bila terletusnya Tufanul Aqsa itu, ramai yang terpaksa tarik break. Okay. Tetapi bila menjelang ceasefire atau gejatan senjata dan menjelang pengiktirafan negara Palestin dan juga dukungan dan sokongan dunia terhadap Palestin dan juga lemahnya sokongan moral dan sokongan dunia kepada Israel, kita lihat negara-negara ini mula muncul untuk kita sokong Palestin, tetapi kita juga sokong Israel. Satu persatu mula muncul, kita lihat. Mungkin termasuk negara jiran kita. Ini satu perkara yang pertama Malaysia tak akan lakukan lah.
macam mana pun Malaysia tak akan lakukan. Dan apatah lagi di bawah PMX, benda ni tak akan berlaku. Dan beberapa buah negara yang lain juga memerlukan dokongan Malaysia, memerlukan sokongan Malaysia supaya mereka juga tidak terikutkan trend yang ada pada waktu ini, dan trend yang hampir-hampir berlaku jikalau tidak terletusnya Tufanul Aqsa itu sendiri. Yalah doktor, hari ni cerita kita memang pusing-pusing satu dunia daripada benua India terus pergi ke Middle East, pergi di Palestin. Okey, sekarang kita nak balik pula ke negara ASEAN. Okey, minggu ni dunia tengok ke Kuala Lumpur bila Malaysia jadi tuan rumah sidang kemuncak ASEAN. Tengah dunia bergolak, perang Gaza belum reda, ekonomi serantau masih tak stabil. Ramai nak tahu apa sebenarnya hala tuju ASEAN sekarang ni. Mungkin doktor nak cerita sikit. Saya rasa kita dah sebut tadi. Dah sebut tadi. Secara ringkasnya, dan kita tahu bagi pengurusi ASEAN itu sendiri, Malaysia telah melakukan pelbagai usaha untuk memastikan kerjasama ekonomi serantau kita lebih baik dan dipertingkatkan. Kerjasama keamanan serantau kita dan juga usaha untuk mendekatkan negara-negara ASEAN dalam ranah-ranah yang berbeza lah. Pendidikan, dalam ranah rakyat kepada rakyat, dalam ranah seni dan budaya, itu semua juga turut diterokai di waktu kita menjadi pengurusi. Dan untuk ke depan ni, satu cabaran besar jugalah bagi siapa yang akan menggantikan Malaysia sebagai pengurusi ASEAN, kerana the bar has been put at the highest level lah kan. Kita telah letakkan satu standard yang agak tinggi untuk mereka ikut. Okay doktor, saya kebanyakan soalan yang ada dalam ni semua kebanyakan doktor dah jawab Mungkin ada satu soalan, dia tak tanyalah soalan apa. Tanyalah apa pun Dia tanya satu dan tak semesti saya jawab kan. Saya teringat atas pilihan doktor. Saya teringat arwahnya Profesor Siddiq Fadil, ayahnya kepada YBM pendidikan kita, YB Fadlina. Pernah saya jadi moderator dulu. Saya tanya banyak-banyak. Jadi dia kata tak semesti saya jawab kan. Saya kata kita nak dengar lah daripada ustaz jawab. Kita panggil dia ustaz. Dia kata tidak. Dia kata soalan itu boleh ditanyakan saja, tapi yang wajib dijawab itu hanya soalan mungkar dan nakir. Sangat mendalam. Dia kata kalau soalan ni yang ditanya itu tak semesti wajib dijawab tu, dia kata. Ingat lagi arwah. Okey, Fatin tanyalah, saya jawablah. Okey, sebenarnya ada soalan daripada social media kita. Ada orang tanya, masuk BRICS pun belum, tapi dah sibuk nak lawan Amerika. Tak ke bahaya tu? Okey, doktor ada nak komen pasal tu? Dia cakap pasal siapa tu? Pasal Malaysia lah, pasal kita kot. Mungkin dia tak tahu Malaysia ni ada kita ada take part dalam BRICS. Saya tak tahu dia nak kata nak lawan Amerika dan sebagainya. Saya tak nampak kita nak lawan Amerika. Adakah dia nak merujuk kepada pembangkang? Sebab yang kalau pembangkang timbulkan nak suruh guna tak nak guna dolar, nak suruh begitu begini kan. Mungkin dia merujuk pada pembangkang. Jadi kalau dia tunjuk pada pembangkang, mungkin dia boleh tanyakan kepada Marang lah. Duta khas Timur Tengah Mantan. Okey doktor, mungkin saya nak tanya sikit tentang BRICS. Macam mana doktor melihat masa depan BRICS, kedudukan Malaysia dalam BRICS itu sendiri? Okey, pertama yang saya sebutkan tadi, dalam dunia multipolar ni, kita perlu perbanyakkan kuasa-kuasa pengimbang, kita perlu perbanyakkan new market, pasaran-pasaran yang baru, producer-producer yang baru, dan juga kesatuan hubungan dagang yang baru. Kalau sebelum ini kenapa Amerika boleh meletakkan tarif, bermain dengan tarif kan, ikut sesuka hatinya, sebab dia merasakan bahawa semua negara bergantung pada dia. Marketnya besar dan dia boleh jangkauan untuk mewujudkan perantara kepada market-market lain juga besar. Tapi kalau kita boleh wujudkan
hubungan dagang antara apa tu kita punya kelompok-kelompok yang sendiri. ASEAN satu kelompok, BRICS satu kelompok yang lain, mungkin South-South Cooperation satu yang lain, benua Amerika Latin satu yang lain, Afrika satu yang lain, OIC satu yang lain. OIC tak adalah, tak nampak sangat kita punya apa ni trade apa tu hubungan dagang kita. Hubungan dagang kita begitu signifikan sangat. Tapi kalau kita boleh wujudkan ini akan dapat memberikan alternatif. Dan kita pun tidak mahu hanya wujud dua, Amerika atau China. Sebab nanti dua-dua naik kepala lah kan. Tapi kalau wujudnya ada BRICS yang mana terlibat di dalamnya China macam tu. Tapi ada apa ni ASEAN yang berdagang dengan kedua-dua China dan juga Amerika. Adanya. Jadi ini akan lebih diversify, dia akan mempelbagaikan dan tidak wujud ruang untuk satu pihak memanipulasi, memonopoli apa tu perdagangan dunia itu sendiri. Okeylah doktor, sebenarnya kita dah sudah hampir dengan penutup untuk malam ini. Saya ada soalan sebenarnya, tapi saya rasa doktor dah jawab tentang relevan ke Suara Kecil Malaysia ni kan. Kita jawab. So macam before kita tutup sesi kita pada malam ini, mungkin doktor want to say something tentang isu-isu tentang Datuk Seri Anwar Ibrahim ke, kata-kata terakhir lah gitu. Okay. Pertama sekali kalau kita lihat dalam di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini, kita perlu perkuatkan setiap sudut dan segenap lapangan Malaysia itu sendiri. Ya, kita mempunyai satu visi yang jelas, kita mempunyai satu tekad politik yang akhirnya membawa, diterjemahkan kepada tata kelola negara kita yang jauh lebih baik sebelum ini. Ya, kita ada tekad politik untuk membawa perubahan, reformasi dalam politik, dalam bidang perundangan, dalam bidang ekonomi, tata kelola dan lain-lain. Tetapi di penghujungnya ia perlu didukung oleh segenap pihak. Dia tak boleh kerja satu pihak. Tak boleh satu kerja kita kata ini kerja PM saja. Ini kerja kerajaan saja. Ini kerja menteri. Tak. Ya, menteri dia menjaga kementerian, tetapi di penghujungnya ia akan menjamin kelangsungan, menjamin pembangunan yang lebih lestarinya ialah kita sebagai rakyat itu sendiri. Kita menyumbang dalam ruang kemampuan, dalam ruang bidang yang kita ada, dan kita buat yang terbaik. Kalau kita dalam bidang ekonomi, kita buat yang terbaik. Kalau kita dalam bidang pendidikan, kita buat yang terbaik. Kita dalam bidang seni, kita buat yang terbaik. Kalau kita dalam bidang sosial, kita buat yang terbaik. Kenapa? Bila setiap individu, rakyat itu melakukan yang terbaik, mementingkan kualiti, mementingkan kita panggilkan kecemerlangan dalam budaya hidup, dalam budaya kerjanya, dengan sendirinya dia akan membentuk atmosfera negara itu sebagai negara yang cemerlang, dan dia akan membentuk satu sikap ketamadunan dalam hidupnya sendiri. Ambil peluang dalam tempoh pada hari ini untuk kita mengangkat ekonomi kita, mengangkat ekonomi keluarga, mengangkat ekonomi negara kita. Ambil peluang untuk kita tingkatkan pengetahuan, tingkatkan kita punya jati diri, tingkatkan nilai-nilai identiti kita, kesenian, kesusastraan dan juga pelbagai segenap bidang yang lain. Kerana di waktu ini merupakan peluangnya untuk kita mencipta sejarah Malaysia yang baru. Yalah, begitu mendalam kata-kata doktor. Ada nasihat yang penting sebab kita semua sebagai rakyat Malaysia memainkan peranan penting dalam membina negara. Okeylah, saya rasa di minggu ni bila Malaysia pimpin pentas ASEAN, mesejnya bukan hanya kita tuan rumah, tapi kita ada pendirian. Itulah suara Malaysia, suara keadilan. Baiklah, sampai sini saja topik kita pada malam ini. Terima kasih kerana sudi bersama Kerusi Biru, dan insyaAllah kita akan jumpa di lain hari. Saya Fatin Amelina. Assalamualaikum dan selamat malam.